Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsikan cara aktifkan PBE Secure Sign Public Bank di mesin ATM. Tapi sebelum tu, boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, bagi pengguna public bank yang ingin membuat transaksi perbankan internet, perlulah membuat pengaktifan Secure Sign dahulu di mesin ATM public bank. Okey, cara-caranya mula-mula kita pergi ke mesin ATM public bank berhampiran dengan kawasan kita. Kemudian di mesin ATM kita masukkan kad debit kita di tempat yang disediakan. Seterusnya dekat sini kita klik continue. Lepas tu kita perlu pilih bahasa dekat sini. Seterusnya, kita perlu masukkan kata laluan kad debit kita dekat bahagian sini. Lepas tu, sila pilih jenis akaun. Ada dua pilihan akaun, iaitu akaun simpanan dan juga akaun semasa. So, Cik Ya pilih akaun simpanan. Lepas tu, sila tunggu urus niaga sedang diproses. Seterusnya, dekat sini kita perlu pilih lain-lain. Seterusnya, dekat sini pula kita pilih pengaktifan PBE Secure Sign. Lepas tu, kita tunggu sekejap, kemudian akan keluar paparan macam ni. Dekat sini, sila pastikan maklumat jenis peranti kita adalah betul. Jika dah betul, sila klik pada bahagian ya ini. Lepas tu, tunggu sekejap. Lepas dah keluar resip transaksi macam ni, ini menunjukkan kita dah pun selesai. Jangan lupa ambil kad debit kita. Itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.